Selamat datang ke Kolej Komuniti Jempol, peneraju institusi TVET yang unggul. Terletak di Taman Industri Mahsan, Bahau Negeri Sembilan, Kolej Komuniti Jempol merupakan institusi TVET milik penuh kerajaan di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Tinggi. Sijil Teknologi Automotif adalah program yang membolehkan pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran secara teori dan amali serta pendedahan kepada teknologi terkini sistem enjin kenderaan, brek, elektronik, suspensi dan penyelenggaraan kenderaan secara menyeluruh. Program ini menawarkan peluang yang cerah untuk membina kerjaya antaranya sebagai mekanik kenderaan ringan, juruteknik automotif dan usahawan bengkel automotif. Program CJ Teknologi Elektrik ialah program TVET yang menumpukan kepada kemahiran asas dan praktikal dalam pemasangan, penyelenggaraan dan pembaikan sistem elektrik. Proses pengajaran dan pembelajaran adalah secara hands-on yang memberi penekanan kepada modul pendawaian elektrik domestik dan industri merangkumi sistem pelindungan serta keselamatan elektrik. Dengan fokus ke arah melahirkan tenaga kerja mahir dan separa mahir, Kolej Komuniti Jempol yakin graduan program Sijil Teknologi Elektrik mampu membina kerjaya yang hebat seperti juruteknik elektrik, pembantu pendawai elektrik selain sebagai usahawan. Sijil Teknologi Seni Bina pula melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan lukisan kerja seni bina yang menepati kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam dan pihak berkuasa tempatan. Teknik yang digunakan adalah secara manual dan berkomputer seperti grafik, AutoCAD, Revit dan SketchUp mampu menghasilkan model bangunan 3D sama ada untuk tujuan persembahan, pameran atau rujukan industri. Peluang cerah membina kerjaya dalam bidang ini seperti menjadi pelukis pelan seni bina dan kejuruteraan, pembuat model bangunan dan BIM modeler. Ke arah memperkasa komuniti, unit pembelajaran sepanjang hayat menawarkan pelbagai kursus pendek bersifat reskilling dan upskilling, merangkumi bidang teknikal, keusahawanan, pemasaran digital, masakan dan jahitan termasuk bidang umum seperti bahasa dan keagamaan. Kursus ini bukan sahaja untuk menambah ilmu kemahiran, malah mampu menjana pendapatan lumayan. Bukan sekadar kemahiran, perkembangan idea, inovasi dan penyelidikan turut menjadi landasan yang memacu Kolej Komuniti Jempol meraih kejayaan demi kejayaan. Gabungan idea pelajar dan bimbingan pensyarah dijalin erat dalam menghasilkan inovasi hebat yang bermanfaat kepada masyarakat. Menyingkap perjalanan lebih 2 dekad, institusi ini tidak berdiri secara individu. Sebaliknya, ia adalah gabungan kepakaran dan pengalaman tenaga pengajar serta pihak pengurusan yang dipadukan dengan semangat, nilai kebersamaan serta komitmen jitu semua pihak. Kejayaan pengiktirafan Kolej Komuniti Jempol daripada badan profesional seperti Lembaga Teknologis Malaysia MBOT, Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan juga SIRIM membuktikan tekad kami dan peranan setiap unit dalam menggambling usaha, tenaga dan idea demi menjayakan agenda TVET negara. Seiring dengan misi untuk melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang, Kolej Komuniti Jempol turut melengkapkan pelajar dengan ilmu keusahawanan sebagai asas membina keyakinan diri dalam dunia perniagaan. Sejak ditubuhkan, kami telah melahirkan ramai usahawan berjaya dalam pelbagai bidang.
Semua ini bermula dengan penlibatan aktif para pelajar dalam program-program berbentuk keusahawanan hasil bimbingan pensyarah. Sukan turut menjadi elemen penting dalam melahirkan pelajar kolej komuniti jempol yang holistik serta memiliki sahsiah terpuji. Bakat dalam bidang ini diasah dan digilap melalui pelbagai program pembangunan sukan agar graduan yang melangkah keluar bukan sahaja lengkap berkemahiran, malah berminda sang juara. TVET menjanjikan peluang yang cerah untuk membina kerjaya di masa hadapan. Di Kolej Komuniti Jempol, kami bersedia merealisasikan impian anda. Kerana di sini, juara dilahirkan.